Yang ni orang Jasin memang steady. Dah lama tak buat event dekat Maidin Jasin ni. Jom Santai X Syami Shazli dah sampai dah. Tengoklah baru first day dah beratur orang. Yang ni kerabu Maggi, air balang, dessert dia dengan perfume. Ada juga. Tengoklah tu daripada pagi tak henti buat lah. Yang ni jersey yang dia pakai tu pun dia jual sekali tau. Jersey World Cup pun ada, Toxic April. Yang ni jangan lupa bookmark siap-siap. Tiap malam ada artis perform. 5 hari ni je, 24 sampai 28 Jun 2026. Kebanyakannya produk-produk Pantai Timur. Datang untuk jom santai ni je. Yang penting kalau malas beratur, carilah PS-PS favourite korang. Nanti sampailah diorang ke Jasin. Benda juga dah lama dah tak buat event dekat Maidin Jasin ni kan. Saya tengok sambutan pun sangat memberansangkan. Yelah dekat Jasin mula-mula datang tu tengah hari kan. Nampak macam tak ada orang je. Tapi start pukul 3 dah menderu orang datang. Jangan lupa tau, ajak kawan-kawan, ajak family, mention diorang. Ajak ke sini. Ni set kita ramah datang sini ni Niaga. Macam-macam ada ni. Bangkok Creep ada, buah setul pun ada. Susah nak jumpa ni tau. Jangan lupa datang tau. Jom Santai X Syami Shazli 6.0 dekat Maidin Jasin, 24 sampai 28 Jun 2026, 11 pagi sampai 12 tengah malam. You jangan lupa like dan share.